Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dengarlah kawan, ini cerita rakyat banyak pengajarannya. Kisah Mansuri, tajuk cerita, dengarkan kesudahannya. Hai kawan-kawan, Mansuri ialah sebuah cerita yang sungguh menyayat hati. Seorang wanita jelita, hati suci, dikaitkan dengan pulau terkenal di bumi yang putih ini, iaitu Pulau Langkawi. Lahirnya Mansuri, puteri kesayangan Pandak Mai dan Endak Alang yang sudah lama dinantikan dengan penuh kesyukuran. Padi mengenai saban emas berkilauan, kehadiran Mansuri dalam keluarga miskin menjadi lambang bertuah kepada keluarganya. Mansuri membesar sebagai darah pengingitan yang menjadi sebutan dan rebutan. Latar kejelitaan, kesopanan, pekertinya, nama Mansuri sudah termasyhur ke seluruh Pulau Langkawi. Alangkah bertuahnya Mansuri ya kawan-kawan. Sudah menjadi resam di duniawi, tidak semua penduduk menyayangi kemasyhuran Mansuri. Betapa menentukan pada Datuk Pekamar Jaya, iaitu Wan Yahya untuk memperistrikan Mansuri sebagai isteri kedua. Hal ini semarah di hati isteri Datuk Pekamar Jaya, iaitu Wan Muhra. Mansuri telah berkahwin dengan adik lelaki tunggal Wan Yahya, iaitu Wan Darus. Walaupun Mansuri telah menjadi iparnya, Wan Muhra masih lagi cemburu. Seterusnya kawan-kawan, ketika Mansuri duduk bahagia bersama suaminya, tiba-tiba sampai perkelahian menyerang Kedah. Wan Darus terpaksa berkhidmat untuk mempertahankan Kedah. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Dengarlah kisah yang sedih ini. Langit tidak selalu cerah. Kedamaian hidup Mansuri tergugat apabila seorang pemuda dari Aceh yang bernama dia Ramang. Ramai penduduk datang ke rumah Pandak Mai untuk mendengar kehebatan dia Ramang bersyair. Oleh itu, nama keluarga Mansuri sentiasa menjadi sebutan. Maka bertambah marahlah Wan Muhra. Sebagai seorang pembesar, dia sangat dipinggirkan. Sakit hatinya terhadap Mansuri semakin membuak-buak, sehingga menyebabkan dia pun memula bersama untuk musnahkan Mansuri. Kejam betul Muhranya kawan-kawan. Ikut rasa binasa, ikut hati mati natijahnya. Wan Muhra menabur fitnah bahawa Mansuri dan Ramang bermuka-muka dan punya hubungan sulit. Rancangan Muhra terhasil apabila kebetulan pada suatu hari Ramang dilihat naik ke atas rumah Mansuri untuk menjaga anak Mansuri, Wan Hakim. Lantas kawan-kawan, Mansuri dan Ramang ditangkap lalu diseret ke balai adat di Padang Maksirat untuk diadili tanpa membela diri. Mansuri dan Ramang dijatuhkan hukuman bunuh. Kita sewajarnya menyelidiki dan membalusi terlebih dahulu sebelum melakukan kepada hamba rakyat. Wah, tersenyum puas Wan Muhra tanpa merasa belas kasihan melihat Mansuri dizalimi. Kita seharusnya merasa belas kasihan sama insan. Puas dirayu, namun Mansuri dan Ramang tetap akan dibunuh. Sebagai seorang pemimpin, wajarlah kita menasihat terlebih dahulu selain berlaku adil kepada hamba rakyat. Pak Endak Maya dan Mak Endak Alang juga terus merayu supaya Mansuri dibebaskan, namun tidak dihiraukan Datuk Pekamar Jaya. Kesihannya kawan-kawan, anak Mansuri yang berusia 2 bulan masih menyusui dengan ibunya akan ditinggalkan. Selepas Ramang dibunuh, tiba pula giliran Mansuri. Sebatang tombak dihunus ke dada Mansuri. Alangkah terkejutnya sebab penduduk hadir ke tombak itu kerana tombak itu tidak menembusi dada Mansuri walaupun ditikam bertubi-tubi. Dalam kekalutan itu, Wan Muhra memaksa Mansuri memberi tahu rahsia keluarganya yang sudah. Oleh itu, Mansuri memberitahu rahsia keluarganya yang sudah lama tersimpan. Hanya sebilah keris pusaka keluarga Pak Endak Maya yang didakwa dapat memutuskan nyawa Mansuri. Setelah keris itu diperoleh, Datuk Pekamar Jaya sendiri menikam Mansuri. Dalam keadaan lemah dan tidak bermaya, Mansuri melafazkan kata-kata yang sungguh menyayat hati, jadi ingati sepanjang zaman. Jika benar Mansuri bersalah, Mansuri reda ke kematiannya. Namun jika benar dia dianiaya, maka haramlah darahnya mengalir ke bumi yang bertuah itu.
Tidak aman dan berpuakalah bumi Langkawi menjadi padang jarak parang terkukur selama 7 keturunan. Ya, kawan-kawan, itulah sebab Mansuri terhadap bumi Langkawi. Begitu tragisnya kematian Mansuri selepas 7 keturunan berlalu. Kini bertambah maju harum mewangi seantero dunia menjadi destinasi pelancongan yang terkenal. Sekian, terima kasih.